Mudah tak? Kita tengok wanita makan macam mana. Dia kata dia boleh makan. Manis tak? Sama je. Sama je. Pahit. Pahit. Bertemu lagi di channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Hari ini kami berada di Kampung Ketek, Melaka untuk menjejaki sebuah makam yang sangat jarang diperkatakan orang ramai, iaitu makam Syekh Samsudin Al-Sumatrani. Okey, kita dari Masjid Kampung Hulu. Beliau dipercayai merupakan seorang ulama besar dari Kesultanan Aceh yang dikatakan gugur ketika perjuangan menentang Portugis di Melaka. Perjalanan kami bermula di tepi Masjid Kampung Hulu. Di sini terdapat sebuah papan tanda kecil yang menunjukkan arah ke makam tersebut. Pada mulanya, saya menyangka laluannya mudah, tetapi sebaik sahaja melangkah masuk, kami terpaksa melalui lorong yang agak sempit di celah-celah rumah penduduk yang sudah lama mendiami kawasan ini. Namun sangkaan saya ternyata meleset. Lorong yang kami lalui ini sebenarnya tidak membawa terus ke makam tersebut. Sebaliknya, kami keluar semula ke jalan utama. Nampaknya masih ada laluan lain yang perlu kami cari untuk sampai ke lokasi sebenar makam Syekh Samsudin Al-Sumatrani. Selepas laluan pertama tidak membawa kami ke makam, kami mengambil keputusan untuk mencari jalan lain. Kali ini kami meneruskan perjalanan melalui Jalan Kampung Hulu sebelum masuk ke Jalan Hang Lekiu. Kami kemudian tiba di persimpangan berhampiran Masjid Kampung Keling. Dari maklumat yang saya peroleh, makam yang kami cari sebenarnya terletak di belakang tokong Cina ini. Agak menarik juga apabila sebuah makam ulama besar Islam berada di kawasan yang dikelilingi pelbagai warisan budaya dan keagamaan. Inilah keunikan Bandar Lama Melaka. Akhirnya kami menemui papan tanda Kampung Ketek. Inilah kawasan yang disebut-sebut sebagai lokasi makam Syekh Samsudin Al-Sumatrani. Ketek. Lepas tu sampai sini macam penat, ketek. Dari sini, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki, menyusuri lorong-lorong kecil di dalam Kampung Ketek. Jika pertama kali datang ke sini, memang agak mudah untuk terlepas kerana makam ini benar-benar tersorok di celah kawasan perkampungan. Dan akhirnya pencarian kami berhasil. Kami menemui papan tanda yang menunjukkan arah ke makam Syekh Samsudin Al-Sumatrani. Dari Masjid Kampung Hulu ke lokasi ini
Jaraknya hanya sekitar 400 meter. Keseluruhan perjalanan hanya mengambil masa sekitar 5 minit berjalan kaki. Munshi Abdullah, rumah dia. Okay, yang ni rumah galeri Munshi Abdullah. Sebagai panduan kepada anda yang ingin datang ke sini, inilah laluan yang kami gunakan bermula dari Masjid Kampung Hulu, melalui Jalan Hang Lekiu, masuk ke Jalan Tokong, kemudian menyusuri lorong-lorong Kampung Ketek sebelum tiba di makam. Ni kita dah sampai ke makam Samsudin Al-Sumatrani. Ni kawasan makam dia. Assalamualaikum. Okey, ini dia makam Samsudin Al-Sumatrani yang terkenal berkaitan dengan peperangan antara Aceh dengan Portugis dekat Melaka lah. Dan nisannya menggunakan bentuk nisan Aceh lah, nisan Aceh. Dan ini makamnya panjang sebagai satu penghormatan lah, bukan bermakna orangnya panjang, besar, tinggi, tidak. Dia adalah sebagai satu tanda penghormatan masyarakat kepada beliau lah. Batu nisan dia ni yang asalnya ni Jadi, ni batu nisannya lah. Batu nisannya batu merah. Ni asal batu nisan ni. Gunakan batu laterite lah. Okey. Jadi nisan dia ni nisan baru ke nisan memang asal macam ni? Tak, ni yang baru. Ni yang baru. Yang baru untuk dia nak letak nama. Nak letak nama. Jadi dia batu ni buat bentuk macam nisan Aceh. Macam nisan Aceh. Padahal asalnya bukan nisan Aceh. Bukan. Gunakan nisan batu ni. Batu laterite ni. Okey. Jadi bahagian kepala tapi ni. Betul lah masa peperangan tu memang zaman kejatuhan Melaka. Memang ada terlibat. Memang terlibat lah. Memang terlibat untuk nak mengembalikan Melaka, tapi diorang tak berjaya. Tak berjaya kan. Dia Samsudin Al-Sumatrani ni dia adalah ulama daripada Aceh, tetapi asal dia daripada Pasai. Sebab Aceh menaungi negeri Pasai masa itu. Jadi dia asal orang Pasai. Di bawah pemerintahan Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda ketika itulah. Dan dia berserta dengan Panglima PD bersama Panglima PD menyerang Portugis di Melaka. Menyertai peperangan lah. Menyertai peperangan dia dekat Melaka. Jadi mereka menyerang Portugis yang menjajah Melaka tetapi gagal. Kemudian jenazahnya Panglima PD itu berada di Bukit Gedong, Bukit Cina sana. Dan jenazah Samsudin Al-Sumatrani ini dikebumikan dekat kawasan Kampung Ketek ni. Jadi ini makam dia lah. Jadi bahagian kepala mana? Di sini lah. Ini kepalanya lah. Jadi sana kaki lah. Jadi sini bahagian kepala lah. Jadi kawasan ni dia dah dicantikkan. Dia buat satu binaan yang sempurna sebab makam ni jadi salah satu bahan sejarah ataupun dijadikan sebagai bahan sejarah yang perlu dijaga lah, yang perlu dipelihara. Sebab tu dia ada kan binaan-binaan macam ni lah.
Jadi memudahkan pelancong untuk datang dan ziarah lah makam beliau ni. Jadi kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Samsudin Al-Sumatrani. Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga rohnya disyurga rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman insya-Allah. Jadi dia merupakan ulama yang berkaitan dengan agama Islam, dan dia juga menghasilkan beberapa karya dan dia buku penulisannya menjadi sebahagian daripada rujukan lah generasi pada hari ini. Okay. Jadi dekat sini pun dia dikebumikan bersama-sama dengan nisan-nisan yang lain lah, kubur-kubur yang lain. Tu yang kat keluar tu kubur keluarga ataupun dia punya para pejuang lah. Tak. Ni lah. Nah, yang baru, kira baru. Oh, ni kira yang baru lah. Yang baru, yang lama ni. Oh, yang paling lama ni lah. Dia bukan seangkatan dengan dia. Bukan. Oh, yang zaman lain. Zaman lain. Kira zaman dia dah lepas, tak lama baru orang-orang yang kampung sini jadikan dia sebagai tanah kuburan kat sini lah. Okey. Jadi kita ingatkan besar dia dikebumikan dengan pejuang-pejuang yang menentang Portugis masa tu, tapi bukan penduduk kampung kat sini lah. Macam mana ni jenazah ni boleh kat sini tetapi Panglima PD kat sana? Sebab apa? Adakah Panglima PD menyerang sebelah sana atau dia menyerang sebelah sini? Mungkin kot. Macam tu Mungkin lah. Sebab dalam sejarah dikatakan menyertai bersama Panglima PD. Jadi mungkin posisi dia orang lain. Mungkin posisi tu lain lah. Mungkin posisi Samsudin berada di kawasan Kota Melaka, dan Panglima PD tu mungkin dekat kawasan Senjuang ataupun dekat Bukit Gedong ataupun Bukit Cina dekat Melaka. Okay, zaman Samsudin ni ketika zaman Sultan Aceh yang terkenal iaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan yang perkataan tu ada visi dan misi yang besar lah. Dia banyak menjajah tanah-tanah Melayu yang lain, tetapi Portugis kekal kuat atau bertahan dekat Melaka ni. Okay, satu lagi saya nak bagi tahu panjang makam Samsudin Al-Sumatrani ni dianggarkan 25, antara 25 sampai 26 kaki lah anggaran. Jadi panjangnya agak panjang jugalah, dan lebarnya anggaran dalam 7 kaki anggarannya. Jadi panjang 25 atau 26 kaki, lebarnya 7 kaki. Jadi agak besar lah. Ini satu penghormatan masyarakat pada jasa beliau lah, untuk mempertahankan tanah air Melaka ni daripada jatuh ke tangan Portugis lah. Nisan baru lah ni. Walaupun letak batu je baru lah. Pun baru lah. Baru. Kira 100 tahun kemudian ke macam itulah.
Okey, ini dikatakan pokok Melaka dan ini adalah buah Melaka. Bismillah. Boleh makan ke? Ni dikatakan buah Melaka. Saya tak tahu boleh makan ke tak. Kan? Kau pecah kan? Dia tak tahu dia boleh makan ke tak tahu kan. Ni kot yang kuning ni kot. Aku juga nak makan. Dia ada yang ni hijau, mungkin muda. Dia ada yang warna bukan kuning tu macam macam kemerah-merahan sikit, kemerah-merahan sikit lah. Macam kelak-kelak masam gitu. Kelak-kelak masam. Ya mungkin lah. Yang banyak-banyak ni, ni buah Melaka. Dia kata, yang bagi tahu buah Melaka ni orang tempatan lah, bukan saya. Boleh makan ke? Pahit. Pahit? Maksudnya tak boleh makan lah? Boleh. Boleh, mungkin aku jumpa yang belum masak sangat kot. Ni Hasyimah banyak ni. Ni rasa sedap kot. Dia tinggi, cuba tengok. Nampak tak? Boleh pandai zoom. Sini. Tu ada kayu tu, kuis-kuis. Ni yang nampak macam masak ni. Tak tahulah sedap ke tak sedap. Macam kemerah-merahan sikit lah. Ambil tak? Tu. Ambil. Aduh. Ambil lah mana-mana. Aku pun tak tahu. Ni? Muda tak? Kita tengok wanita makan macam mana. Dia kata dia boleh makan. Manis tak? Sama je. Sama je. Pahit. Katanya dia, kata orang tempatan, dia buat macam asam Jawa. Dia keringkan ke apa kan, buat asam Jawa kan. Tapi dia kata boleh buat asam Jawa. Tak tahulah. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai ke makam Samsudin Al-Sumatrani kan, dengan laluan-laluan yang sangat sukar, sangat sempit kan. Rupanya dia ada satu jalan je. Kalau tengok lokasi dia banyak laluan lorong-lorong tau. Tetapi banyak lorong yang telah disekat kan, supaya pelancong ataupun ziarah hanya lalu pada satu lorong sahaja. Mungkin inilah laluan-laluan dia yang kita lalu lorong dia. Ramailah pelancong yang lalu ke sini kan. Memang kena jalan kaki lah, kena exercise sikit. Dia tak banyak video yang menceritakan bagaimana nak ke makam Samsudin Al-Sumatrani lah kan. Jadi video ni membantu anda untuk mengetahui bagaimana nak pergi ke makam tersebut lah. Jadi jangan lupa untuk tolong saya like, share, komen dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa join jadi ahli MM. Dengan jadi ahli tu dapat membantu saya lah untuk mendapatkan dana-dana lah. Jadi terima kasih semua. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.